Semudah kau sangka melepaskan kau pergi, hati yang meronta hampa kecewa. Ku tekad sembunyikannya dari pandanganmu. Aku rela begini, berakhirnya di sini. Dari bersamamu terus berkurang, setelah cinta tiada lagi di hatimu. Ku hapuskan air mata dari mengiringi kesengsaraan mengharu perpisahan ini. Ku pujuk jiwa nestapa, pendamkanlah duka, pasrah pada lara ketentuan ini. Betul ke Mak Ros tak nak Juwita ikut sama? Tak apalah Juwita. Kamu berehat je lah kat rumah ya. Lupa pula nak bawa bekalan makanan dekat dapur. Tak apa. Juwita ambilkan ya. Assalamualaikum, Bu. Jeff, Waalaikumsalam. Jeff, Nanti dulu, Bu. Jeff nak perkenalkan. Rasanya Aunty pernah jumpa kamu dulu kan? Mimi, Aunty. Masih Aunty lagi? Tak ada, Bu. Sekarang Mimi ni dah jadi menantu ibu tau. Kami dah berkahwin. Dia baru berpisah dengan Reza, anak Mak Ani. Buat sementara ni Mak Ani suruh dia menetap di sini. Apa-apa pun kita berbincang kemudian lah ya. Ibu nak melawat Daddy. Kamu tu nak ikut? Apa doktor kata? Hello? Apa dia? Okey, saya datang sekarang. Bu, Jeff balik pejabat sekejap. I ikut you. It's okay, Mimi. I boleh handle. I kena ikut you, Jeff. You tahu kan kenapa? Kenapa bang? Bang? Dek, tolong suami saya, Dek. Tolong. Sebagai isteri dan pendaksi Datuk, saya kini melantik Farah sebagai CEO kepada kumpulan syarikat Perdana Raya. Datin, Cik Farah. Siapa suruh kau ke sini? Keluar? Saya rasa awak yang patut keluar. Kurang ajar. Siapa kau? Saya datang sini bukan bagi pihak Perdana Raya, tapi ADB. Kena mengapa dengan aku? Memang ada kaitan besar. Sebelum ni Datuk ada tanda tangan kontrak dengan syarikat Konglo China untuk membentuk satu konsortium yang diberi nama ID Beijing
atau ADB. Dan segala aktiviti bisnes luar negara adalah di bawah kawalan ADB. Dan Cik Mimi adalah pemegang saham utama dalam ADB. Cik Farah boleh jadi CEO dalam Perdana Raya. Tapi untuk pengetahuan semua, Perdana Raya cuma melibatkan kerja-kerja mencuci dan juga membaik pulih bangunan. Itu aja. Kalau ya pun, apa kena mengena dengan kau? Saya dah lantik Jeffrey sebagai proksi saya. Kau ni memang nak cari pasal kan? Ha? Kalau tak, takkan kau sanggup nak serah segala kuasa yang kau ada pada Jeffrey yang tak kena mengena dengan kau? Kami dah kahwin. Sebarang keputusan yang melibatkan aktiviti bisnes luar negara takkan sah tanpa persetujuan saya sebagai Ketua Pengarah Konsortium ADB. Tapi kerja-kerja seperti membaiki paip, kondominium bocor, longkang tersumbat ataupun jambar rosak, okey, Cik Farah dengan Datin boleh teruskan tanpa campur tangan saya. Sekarang baru Mami tahu mengapa Daddy Farah tak nak serahkan syarikat ini kepada Farah. Mami, takkan Mami pun nak jadi macam dia orang juga? Mami nak kutuk-kutuk Farah. Sabar. Dia orang tak akan bertahan lama di sini. Perempuan itu sudah diuruskan. Dia orang dah bunuh dia. Sekarang baru dia orang tahu langit itu tinggi atau rendah. Farah, jangan buat keputusan melulu. Sekarang masa paling kritikal. Masa depan kita bergantung kepada apa yang bakal akan berlaku selepas ini. Apa rancangan Mami lepas ni? You tak rasa ke apa yang berlaku ni macam sudah dirancang? Tapi kita kena ada bukti, Mimi. Kalau macam tu, kita perlu cari buktinya sekarang. Tak boleh, ni hal keluarga. Kalau berita buruk ni tersebar, dia akan jejaskan imej syarikat kita. Tak apalah, kita jumpa ibu dulu. Ibu? Ibu? Chef, Mak Ros tak balik lagi. Oh, mungkin dia dalam perjalanan kot. Tak apa, saya telefon dia dulu. Ish, mana pula ibu ni? Dek, tolonglah Dek. Saya cuma nak tengok suami saya aja. Lepas tu, adik buatlah apa yang adik nak. Tolonglah Dek. Ada telefon anak saya. Dia akan bagi semua yang adik nak. Dek, tolong. Tolong, Dek. Tolong. Ni, apa lagi ni? Dia macam budak kecil. Macam mana perasaan aku selama ini, ya? Kalau kau tak rampas suami aku, semua ini takkan berlaku. Bodoh. Kak, kalau kau betul-betul sayangkan suami kau, lepaskan saya. Saya tak mahu semua tu, Kak. Jeffrey pun tak mahu. Percayalah, Kak. Saya mak dia. Kalau kami mahu, dari dulu saya suruh abang. Diam! Engkau nak keluar dari sini kan? Ha? Kau nak keluar dari sini kan? Baik kau berdoa banyak-banyak supaya anak kau tu pandai buat keputusan selepas ini. Kalau tidak, kau teruslah bercinta dengan suami aku yang tak guna tu dekat dalam kubur. Kan I dah bagi tahu dengan you, I kalau buat kerja memang first class.
Iyalah tu. Tapi lepas ni macam mana? Saya rasa yang paling baik sekali kita kena kahwinkan Reza dengan Farah dulu. Kita bolehlah cakap macam tu. Tapi kita tak tahu Farah suka ke tidak dengan dia. Tanta Farah suka kat orang lain ke? Bila Farah ada berharta nanti? Itu saya tak takut. Cuma yang saya takut kalau you tu terlepas ke tangan orang lain. Yalah, bila Farah dah jadi kaya nanti. Semuanya masih belum selesai lagi, abang. Memanglah Farah tu CEO. Tapi hanya operasi tempatan aja. Ya, bila kita ada duit nanti, kita akan buka bisnes di luar negeri melalui syarikat saya. Sebab saya rasa di sini Reza boleh bantu Farah. Bila nak ada duit tu? Besok. Esok? Kenapa esok? Sebab besok bila orang kita telefon saya Jeffrey, bila dia jawab saja panggilan, maknanya kita kena loteri berjuta-juta. Berjuta-juta? Ya. Cik Jack ada cuba mencari Puan Ros dan ada menelpon dengan kawannya. Saya dah cuba semuanya. Saya dah pergi tempat semua yang dia pernah pergi, tapi tak ada seorang pun tahu dia pergi mana. Kalau Puan Ros diculik, kita tunggu saja panggilan daripada penculik itu. Buat masa sekarang ni, kita tak payah buat apa-apa andaian. Macam-macam kemungkinan yang akan berlaku. Cik Jack kan tahu kan, Cik Ros baru saja menghilangkan diri. Juwita? Kenapa ni? Juwita rasa Juwita tak patut tinggal kat rumah ni. Dalam banyak-banyak masa, kenapa masa ni nak keluar daripada rumah ni? Apa tak cukup lagi masalah yang ada sekarang? Juwita tak nak keruhkan lagi keadaan. Keruhkan keadaan apa? Saya faham niat awak. Tapi bukan sekarang. Kami perlukan awak untuk selesaikan masalah kami selepas ni. Mak Ros belum balik. Juwita, awak tunggulah dulu. Kalau ada apa-apa, kita bincang bila Mak Ros dah balik. Juwita, saya minta maaf. Saya cuma risau pasal ibu saya. Dia tak pernah buat macam ni. Tak apa, Jeff. Juwita faham. Jeff, jangan risau. InsyaAllah, Mak Ros akan selamat. Hello? Ibu? Hello, Ibu? Hello? Hello? Sampai bila ibu saya akan dalam keadaan koma macam ni, doktor? Tak ada satu jangka masa yang tepat, Cik Jeffrey.
Saya nasihatkan Cik Jeffrey supaya melawatlah Puan Ros selalu. Ruangkanlah masa bersama dia. InsyaAllah, dia cepat sembuh. Terima kasih, Doktor. Cik Jeffrey? Macam mana, Cik? Ada perkembangan terbaru? Daripada corak kecederaan yang dialami oleh Puan Ros, ia konsisten dengan kerja penculikan. Tapi sampai sekarang, kami masih tiada bukti kukuh untuk tunjukkan siapa penculik dia yang sebenar. Semuanya bergantung kepada Puan Ros sekarang. Kalau macam tu, ibu saya dalam keadaan bahaya sebab penculik itu masih tahu lagi ibu saya masih hidup. Jangan risau, Cik Jeffrey. Kita akan buat pemantauan dari dalam dan luar hospital ni. Terima kasih, Encik. Oh ya, satu lagi, Cik Jeffrey. Kita sedang siasat rakaman CCTV di hospital. Memandangkan itu tempat terakhir Puan Ros berada sebelum hilang. Kalau ada apa-apa yang mencurigakan, kita mungkin perlukan bantuan Cik Jeffrey untuk bantu siasatan. Tak ada masalah, Encik. Encik bagi tahu je dengan saya. Ya. Terima kasih. Jeff, doktor nak jumpa you. Perempuan tu masih hidup. Alah, dia bukan lama nak hidup pun. Tak lama mampus lah tu. You senanglah cakap sebab bukan muka you yang dia nampak, tapi muka I. Habis tu, kalau dia nampak you, kalau you tertangkap, takkan you tak bagi tahu yang I juga bersubahat? Habis sekarang macam mana? Macam mana? Sekarang macam ni. You duduk. Tenangkan diri. Anggap benda ni macam tak ada apa-apa. Buat biasa je. You buat kerja you, I buat kerja I. Yang penting, I nak minta tolong dengan you. Jaga Farah. Jangan sampai dia takut. Kalau dia takut, dia menggelabah. Dia akan bocorkan segala rahsia kita. Kalau rahsia kita bocor, maknanya apa yang kita rancang selama ni, hancur. Reza? Reza macam mana? Soal Reza, jangan bimbang. I dah bagi tahu dengan Reza, suruh jaga Farah elok-elok. Kalau ada masalah, bawa pergi overseas for the business trip. Okay? Macam mana dengan keadaan bapak saya, Doktor? Tenang, Jeffrey. Jaga ibu, jaga Farah, jaga Dana Raya. Halo, jaga Farah, harga di bumi. Mengucap dia. Mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doktor. Bapak saya, Doktor.